Lodeh nama Lodeh nama Saleh. Susu panjang got na. Chef, ni laksam kan Chef? Ya, laksam. How do we makan benda laksam ni? Okay. Macam mana letak ni? Selalu dengan laksa Nyonya, laksa Penang, laksa Johor. Ini laksam Kelantan Kampung Chef. Taruh dia yang mi dulu. Lepas tu you taruh dia punya kuah. Ini dia kuah dia, nampak? Oi. Kan ni kuah ikan dia. Bukan, tengok berkat dia. Kamu rasa? Datang dekat sikit. Datang sikit. Look at Oi, boleh bau dia masuk. Oi. Sedap sokmo. Lepas tu you kena taruh all dia punya ulam-ulam Ulam-ulam. ni dia ulam-ulam dia. You kena mesti ada dia punya daun bunga kantan. Bunga kantan. You kena ada dia punya sambal. Right? And then you kena ada dia punya daun laksa. Oh, ni dah laksa. Daun laksa. And then you kena ada sikit timun. Timun, kacang panjang. Right? Dan masuk tauge. Apa ni? Telur burung. Wow. Ini dia kita panggil laksam Kelantan. Sedangkan mi siam Melayu, but ini is mi siam mamak. Mi siam mamak je. Mi siam mamak ni old school. Ni dia warna ini. Okay. Lepas tu kita taruh kuah dia, nampak ni? Kuah dia pekat. Kuah kacang dia. Kuah mi siam dia dengan tauco, dengan masam-masam begini. Lepas tu kita taruh apa? Kita taruh tahu. Right? Kita taruh tahu, kita taruh limau. Lepas tu kita taruh daun kucai kacang and also sambal sikit. And sikit tauge juga, and telur burung. Ni dia. Maka jadilah mi siam mama. Okay guys, korang pernah dengar nasi rawon ni? Semua kita pernah try. Tapi pernah tak korang try rawon risotto? Dia kira hybrid Italian dengan Jawa. Rawon campur risotto. Rawon risotto. Wow. Pas rawon dia dengan daging dia. Kalau kita makan nasi rawon kan kuah dia banjir kan? Betul. So this is rawon risotto. Okay, kita taruh dia dengan daging-daging begini. Lepas tu kita taruh serunding. Okay, kita makan serunding. Lepas tu kita taruh telur burung. Right. Dan kita taruh dia punya inang-inang. Inang-inang ni apa je? Inang-inang dia macam keropok rice cracker lah. Nanti you kena patahkan